So my students, I always tell them, sebelum you nak bercerai, kita cuba settle diri kita dulu. We cannot change our husband. Yeah. As much as I want to change my husband, I can't. Sebab dia punya impression adalah, kalau you dekat office, you number one, takkan you tak reti nak urus kewangan kot. So there's shame. Dan bila ada shame, dia tanya suami. First, tidak semua suami ingin berkongsi. So suami akan kata, kenapa? Tak apa, it's okay, I can handle it. Ataupun mungkin boleh jadi perbalahan. So my students, I always tell them, sebelum you nak bercerai, kita cuba settle diri kita dulu. We cannot change our husband. Yeah. As much as I want to change my husband, I can't. Tapi the minute kita mula change diri kita start dulu dengan diri, kemudian kewangan, tapi dia makan masa. Wanita ni kelemahan dia tak sabar. Kan, wanita tu generally, tak semua, tapi macam orang-orang yang kami jumpa, dia tak sabar. I pun tak sabar. So nak ajar perubahan kesabaran tu, dia makan masa. So you bayangkan kewangan. Kewangan is not something one day punya thing tau. Dia boleh makan berbulan, dia boleh makan bertahun.